Assalamualaikum dan apa khabar semua? Welcome back to my presentation. Jadi, hari ini kita akan bincangkan satu topik yang sangat penting, terutamanya untuk bakal guru macam kita lah. Okey, apa topik yang saya ingin bintangkan pada video saya kali ini ialah berkaitan kurikulum permata negara. Kalau korang nak tahulah kan, kurikulum ni khas untuk kanak-kanak berumur 0 hingga 4 tahun. Jadi, dalam video pembentangan kita pada kali ini, saya akan explain lah apa itu permata dan kenapa pentingnya permata pada kanak-kanak, serta macam mana kita nak guna kurikulum permata dalam pengajaran di negara kita. So, make sure korang fokus sampai habis sebab info ini memang penting. A few moments later. Jadi inilah dia buku kurikulum permata negara. Kalau tengok pun memang tebal lah. Okay, jadi first, apa sebenarnya kurikulum permata negara ni? Secara mudahnya, kurikulum permata negara ialah panduan pembelajaran untuk kanak-kanak kecil di taska. Tapi bukan sekadar belajar je tau. Kurikulum permata negara ni juga berfokus kepada 4 bahagian, iaitu perkembangan otak, perkembangan emosi, perkembangan fizikal dan juga komunikasi. Kenapa pentingnya kurikulum permata negara untuk kanak-kanak di taska ni, iaitu dari 0 hingga 4 tahun? Mesti semua tertanya. Jadi, kenapa pentingnya ialah umur kanak-kanak 0 hingga 4 tahun ini dipanggil sebagai golden age, di mana masa otak berkembang paling cepat dalam usia itulah. So, kalau kita didik kanak-kanak dari kecil 0 hingga 4 tahun, maka hasil dia memang power. A few moments later. Jadi korang mesti pelik kan? Kenapa permata negara ni diwujudkan? Apa matlamat sebenar dia diwujudkan? Jadi matlamat kurikulum permata negara ni adalah sebenarnya untuk menyediakan program asuhan dan didikan awal yang bersepadu bagi kanak-kanak lah dari lahir hingga umur 4 tahun. Kurikulum permata negara ni juga memberi peluang kepada kanak-kanak untuk mereka ni mendapatkan pengalaman pembelajaran awal yang berkualiti lah, supaya kanak-kanak ni dapat membesar dengan akhlak yang baik, mempunyai kekuatan rohani, kecerdasan intelek yang tinggi dan menghormati kepelbagaian budaya. Kerana seperti yang kalau kita dapat lihat lah kan dekat TikTok maupun di laman-laman sesawan yang lain, seperti yang kita tahu, kurikulum permata negara bukan sahaja untuk kaum Melayu, tetapi boleh juga untuk kaum India dan juga Cina, seperti negara kita Malaysia yang menerapkan perpaduan. Okey, jadi dengan menerapkan perpaduan ini, terwujudlah kurikulum permata negara yang seimbang untuk semua orang, untuk semua kanak-kanak lah. Okay, seterusnya kita akan pergi kepada A few moments later. Okay, jadi berdasarkan buku kurikulum permata negara ni, ada 9 objektif kurikulum permata negara untuk kanak-kanak lah. Yang pertama, membina emosi kanak-kanak dan melahirkan individu yang mempunyai sifat penyayang serta empati yang tinggi. Kerana seperti yang kita tahu, kanak-kanak masih belum boleh mengenal mereka punya emosi. Jadi dengan adanya panduan pembelajaran ni, maka kanak-kanak dapat mengenal emosi mereka seperti perasaan sedih, gembira, marah dan pelbagai lah. Okay, jadi yang kedua, membina kemahiran sosial yang baik, membolehkan kanak-kanak berkomunikasi dengan berkesan dalam masyarakat. Kerana seperti yang kita tahu, kanak-kanak
tidak mempunyai kemahiran bersosial yang baik. Mereka juga tidak mempunyai pelbagai kosakata yang mereka pelajari. Jadi dengan adanya panduan ini, kadang-kadang dapat belajar cara berkomunikasi seperti melalui tubuh badan, bahasa body language ataupun melalui perkataan, ucapan. Okay, seterusnya yang ketiga ialah mengembangkan kemahiran komunikasi kanak-kanak dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Bahasa Melayu merupakan bahasa ibunda kita, iaitu di Malaysia lah, dan juga bahasa Inggeris merupakan bahasa yang kedua di dalam Malaysia sebagai bahasa pengantar. Kenapa bahasa Inggeris? Kerana masyarakat di Malaysia kebanyakannya ialah daripada kaum Cina, India dan juga Melayu. Maka masyarakat kebanyakan menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, di antara dua itu sahaja. Jadi kadang-kadang dididik dari awal untuk menguasai dua bahasa tersebut. Okey, seterusnya yang keempat, mendidik kanak-kanak mengamalkan pemakanan dan gaya hidup yang sihat. Seperti contohnya, guru boleh mengajar kanak-kanak sejak di awal usia, sejak azali lagi, pemakanan yang sihat, seperti memberi kanak-kanak makan makanan yang berkhasiat mengikut waktu yang ditetapkan dan juga kuantiti yang ditetapkan, seperti suku-suku separuh ataupun mengikut tahap perkembangan kanak-kanak itulah, supaya mereka tetap kekal sihat dan juga terhindar daripada penyakit-penyakit yang boleh memberi risiko kepada mereka di masa akan datang. Okay. Yang kelima iaitu melatih kanak-kanak mengurus diri sendiri sehingga mereka mampu berdikari. Jadi boleh dikatakan dengan panduan buku Permata Negara ini ialah buku ini juga, kurikulum ini juga mengajar kanak-kanak untuk berdikari dengan sendirinya, seperti cara-cara untuk membasuh tangan, cara-cara untuk membuka pakaian dan juga untuk pergi ke tandas. Kerana kita tahu dalam kehidupan kanak-kanak perlu bergantung kepada diri mereka sendiri apabila kedua bapa sibuk bekerja. Jadi dengan adanya panduan ini, kadang-kadang dapat belajar untuk menyelesaikan masalah mereka dengan sendiri. Okey, yang keenam iaitu membina kemahiran fizikal, iaitu motor kasar dan juga motor halus kanak-kanak. Okey, jadi macam mana panduan buku kurikulum Permata Negara ni boleh membina kemahiran motor halus kanak-kanak? Okay, kalau kita tengok dekat satu video di TikTok ni, iaitu melalui kurikulum Maria Montessori, iaitu melalui sistem sensori, wujudnya satu permainan iaitu busy board. Okay, apa itu busy board? Busy board ni orang luar negara, diperkenalkan oleh orang luar negara, iaitu untuk kanak-kanak, untuk bayi mengenal tekstur setiap permainan yang ada di busy board tu lah, dan cara-cara untuk menyelesaikan permainan di busy board tu. Ini antara salah satunya busy board yang ada. Okey. Jadi dengan bantuan busy board ni, kanak-kanak dapat mengenal tekstur seperti tekstur kasar, lembut, halus, licin. Dari situ diorang tahu, ni tekstur rumput, tekstur batu macam ni, kasar. So dengan sensori ini, maka Malaysia mula menggunakan produk-produk seperti ini juga, tapi lebih canggih lah. Contohnya macam yang ini kita dapat lihat di tepi ni. Ini antara salah satu yang lebih canggih, lebih moden lah. Okay, seterusnya iaitu membina kemahiran awal matematik kanak-kanak serta keupayaan mereka menumpukan perhatian. Okay, jadi nak kata daripada kemahiran awal matematik ni sudah semestinya 1 hingga 10, kerana
Seperti yang kita tahu, ini ialah TASCA, kurikulum permata negara untuk TASCA, iaitu 0 hingga 4 tahun. Jadi kadang-kadang dapat mengira nombor 1 hingga 10, dan mereka juga dapat menumpukan perhatian seperti melihat jam dinding. Oh, sekarang dah pukul 1, sekarang dah pukul 3, macam tu. Okey. Yang ke-8 iaitu membimbing kanak-kanak memahami dunia persekitaran melalui aktiviti meneroka dan eksperimen. Jadi kanak-kanak juga dapat mengenal pasti persekitaran mereka, seperti kehidupan luar, kehidupan haiwan macam belalang. Belalang duduk di rumput. Kita dapat tengoklah duduk di rumput-rumput macam tu. Jadi yang ke-9 iaitu membina hubungan yang positif dengan ibu bapa dan komuniti bagi kesejahteraan kanak-kanak. Jadi kanak-kanak setelah diorang telah mencapai objektif yang di atas, iaitu mengenal emosi dan pelbagai membina kemahiran fizikal semua tu. Jadi yang terakhirlah kanak-kanak dapat membina hubungan yang positif dengan ibu bapa kerana mereka telah mahir kemahiran-kemahiran yang di atas lah, seperti berkomunikasi dengan baik dan menonjolkan emosi mereka dengan baik. Okey, jadi kurikulum permata negara ni ada 6 bidang pembelajaran lah, kalau korang tak tahu. Okey, apa bidang pembelajaran yang terdapat dalam kurikulum permata negara ni? Yang pertama, perkembangan sasial, sosio-emosi dan kerohanian, iaitu bertujuan membina asas ketahanan emosi, sasial dan juga pembentukan awal aspek kerohanian agar kanak-kanak beriman dan berakhlak. Jadi apabila cakap pasal sasial ni kan, sudah semestilah akhlak baik, amar makruf dan nahi mungkar lah. Contoh, untuk pupuk sifat baik dalam diri kanak-kanak. Macam kita tunjuk dekat diri kanak-kanak tu cara-cara membuat baik. Contoh antaranya sapu sampah, aktiviti-aktiviti yang baik lah. Sapu sampah, kemas beg dan menjaga kebersihan. Okay, seterusnya yang kedua, perkembangan awal matematik dan pemikiran logik, iaitu membina konsep asas matematik seperti mengenal nombor, mengenal saiz, bentuk serta memahami konsep ruang melalui manipulasi objek. Jadi di sini kanak-kanak dapat mengenal pasti nombor-nombor dan juga saiz serta bentuk. Contoh, kalau kita dapat tengok permainan kanak-kanak untuk 0 hingga 4 tahun ni selalunya dalam bentuk wayang warna-warni dan juga bentuk yang pelbagai. Contoh macam saya akan tunjukkan satu mainan ni lah. Okey, ni antara mainan dia. Ada mainan bulat-bulat, ada mainan susun bentuk blok, sesuaikan ikut bentuk dan pelbagai lagi lah. Okey, yang ketiga iaitu perkembangan deria dan pemahaman dunia persekitaran lah dalam dunia kanak-kanak. Jadi kenapa pentingnya pemahaman dunia persekitaran? Okay, ini supaya dapat merangsang 5 deria kanak-kanak untuk meneroka alam kehidupan. Okay, contoh apa 5 deria yang dimasukkan tu, iaitu melihat, menghidu, merasa, mendengar dan menyentuh. Jadi dengan aktiviti di luar bilik darjah juga, kanak-kanak dapat mengenal pastilah kehidupan persekitaran di sekeliling mereka lah. Macam mereka dapat melihat, oh, pokok warna hijau, oh, burung boleh terbang dan ikan berenang dalam air. Jadi di situ mereka kadang-kadang dapat belajar lah macam mana bumi ni berfungsi, macam mana kehidupan-kehidupan lain ni hidup. Yang keempat ialah perkembangan fizikal dan psikomotor, iaitu mengembangkan kemahiran motor kasar. Apa itu motor kasar? Okay, motor kasar ni macam kita tahu macam benda-benda yang kasar lah, benda-benda yang berat. Contoh berlari, melompat. Kalau motor halus, benda-benda yang ringan lah. Contoh pegang pensel dan koordinasi mata dengan tangan. Jadi dekat sini dapat memperkembangkan
memperkembangkan lah diorang punya kemahiran motor halus dan motor kasar tu. Contoh kanak-kanak dapat belajar dan juga dapat memperkuatkan lah sendi otak mereka dengan cara bersukan, melakukan aktiviti-aktiviti gerakan badan, melompat, semua tu lah. Dan juga motor halus, contoh macam mewarna, melukis. Dari situ diorang dapat meningkatkan kemahiran mereka dengan lebih baik. Okey, seterusnya ialah perkembangan bahasa dan juga literasi awal kanak-kanak. Okey, apa itu literasi awal? Iaitu berfokus kepada peningkatan dan juga kemahiran bahasa, iaitu dewi bahasa lah, dan kosakata melalui interaksi harian, membaca buku gambar dan aktiviti menyanyi. A few moments later. Okey, yang terakhir ialah perkembangan kreativiti dan estetika, iaitu mengembangkan keupayaan imajinasi, ekspresi diri melalui seni lukis, kraft muzik, tarian dan juga lakonan boneka. Okey, seperti yang kita tahu, kanak-kanak mempunyai kreativiti mereka untuk mengekspresikan apa yang mereka rasa. Contoh kalau kita dapat lihat adik-adik kita dekat rumah, tengok-tengok diorang tengah main patung, mesti diorang cakap macam contohlah ni patung Barbie, ni patung kucing. So jalan-jalan macam oh langgar dia macam tu kan. So kat situlah cara kanak-kanak dapat berfikir secara kreatif dan membuat dialog dalam otak mereka, dalam minda mereka. Dan dengan ini diorang dapat berimajinasi lah apa yang sedang berlaku. Contoh macam naga dan kancil. Lepas tu selepas itu kanak-kanak juga dapat mengekspresikan apa yang mereka rasa, perasaan mereka melalui seni lukis dan juga tarian. Kalau nak kata seni lukis ni, setiap orang mempunyai lukisan yang berbeza-beza, dan dengan cara melukis itu sendiri mempunyai psikologi di sebaliknya. Seperti macam kita dapat tahu, kalau orang-orang yang psikologi ni mesti orang pakar. Tengok, kalau dia tulis macam pekat sikit je tahu, dia mesti stres. Jadi kat situ guru dapat lihatlah apa yang kanak-kanak tu rasa melalui melukis dan menulis tu lah, apa yang diorang pendam. Dan juga melalui tarian juga ialah menunjukkanlah body language kanak-kanak ni, bahasa tubuh mereka. Macam kalau diorang macam hyper sikit tu, kita tahulah kanak-kanak ni tengah gembira. Kalau macam dia diam je, jadi kita tahu kat situ kanak-kanak ni sedih ataupun dia malu untuk menunjukkan dia punya perasaan pada orang sekitar dia. Okey, jadi kita mesti tertanya, macam mana guru nak menilai kanak-kanak tu bagus ke tidak. Jadi kalau ikut kurikulum permata negara ni, kanak-kanak ni macam biasalah, mestilah tiada exam. Yelah, kecil lagi kan, buat apa nak ada exam. Okay, jadi macam mana guru membuat pentaksiran berdasarkan kanak-kanak ni. Okay, jadi dalam permata tiada exam dan tiada test untuk kanak-kanak. Tetapi guru membuat pemerhatian perkembangan kanak-kanak dan juga merekod perkembangan mereka tu. Contoh macam hari ini kanak-kanak tu dah boleh membaca tanda right. Hari ini kanak-kanak tu dah boleh membuka baju dengan sendiri, membutangkan baju dengan sendiri. Jadi kat situ boleh nampak kemahiran kanak-kanak tu semakin membaik. Contoh cara dia bermain, cara dia bercakap, macam mana dia bercakap dengan kawan dia, baik ke, kasar ke, ataupun dengan yakin ke, dengan malu ke. Jadi dari situ boleh nampak jadi kadang-kadang ni berhasil untuk melakukan perkara tersebut. Jadi sebenarnya apa yang direkodkan guru ni berdasarkan pemerhatian ni nampak je simple, macam berdasarkan pemerhatian je kita tengok macam tu kan. Tapi sebenarnya sangatlah bermakna untuk perkembangan mereka di masa hadapan, dan juga untuk makluman kepada kedua bapa mereka lah, untuk mengenal pasti sama ada kanak-kanak tu ada masalah-masalah seperti autism atau pembelajaran sebagainya lah. Kerana
cepatnya pengetahuan dari awal, maka pembaikan tu dapat dilakukan dengan lebih awal lah, dengan lebih baik sebelum masuk ke tahun 1. Okay, jadi antara pentaksiran yang dijalankan melalui kurikulum perkhidmatan negara ni ialah kaedah pemerhatian sistematik. Contoh macam rekod anekdot ni. Rekod anekdot, rekod berterusan dan dokumentasi perkembangan kanak-kanak. Okay, jadi pentingnya rekod ni supaya guru prasekolah iaitu 5 hingga 6 tahun dapat mengenal pastilah kanak-kanak ni macam mana perkembangan dia. Sama ada kanak-kanak ni dah boleh membaca dengan baik atau kanak-kanak ni mempunyai atau tidak dapat membaca dengan lebih baik lagi. Jadi dengan adanya perkembangan ini, guru di prasekolah dapat menyesuaikan pembelajaran tu berdasarkan perkembangan kanak-kanak di taska tu. Okay, so jadi korang dah tahu apa itu kurikulum perkhidmatan negara. Jadi kalau ada yang tidak jelas atau sebarang apa-apa soalan, boleh tolong komen di bawah. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel ni dan tekan butang lonceng. Bye guys, jumpa lagi.